GOG atau nama penuhnya adalah Green or Go Green. Program ini adalah program Kita Semula Fabrik Terpakai. Ini merupakan salah satu inisiatif MVM untuk mengumpul dana bagi menggerakkan projek-projek di bawah MVM. Macam mana proses Kita Semula ini boleh menjana dana? Okey, macam ni. Warga setempat akan sedekahkan segala fabrik yang mereka tak nak lagi. Sama ada fabrik yang masih baru ataupun yang masih boleh dipakai lagi, ataupun fabrik yang dah koyak, buruk ataupun kain perca. Fabrik-fabrik ni akan diasingkan oleh volunteer mengikut spek kualiti yang telah ditetapkan. Sebahagian fabrik yang masih baru dan elok akan dijual di booth preloved pada hari tersebut. Manakala sebahagian lagi yang masih boleh dipakai, fabrik yang buruk dan kain perca akan dihantar ke kilang. Kilang akan buat apa dengan fabrik tu? Fabrik yang masih elok, kilang akan hantar ke negara dunia ketiga. Manakala yang buruk, koyak dan juga kain perca akan dijadikan kain lap ataupun bahan bakar untuk industri. Jadi jangan buang merata-rata ya, kain perca kalian tu ada manfaatnya lagi untuk orang lain. Alhamdulillah, MVM dah berjaya melaksanakan sebanyak 12 program GOG sejak tahun 2022 di seluruh Malaysia. Dan lebih menariknya, kita semua telah berjaya menyelamatkan sebanyak 480,555 kilo fabrik terpakai dari dibuang. Terima kasih MVM ucapkan kepada semua warga dan pihak yang terlibat yang datang menyokong kami. Teruskan menyokong semua projek yang dijalankan.